Morning guys. Nak pergi ke Duri tapi malas nak naik kereta, so kita ride saja. Kita ikut terusan utama atau ban kanal untuk ber-OOTD sekejap sebelum kita singgah makan di roti canai kari kambing. Nak juga ambil dekat sawah daripada beberapa kali dah. Nampak? Okay, jom. Sambung perjalanan nak ke Perak. Kebetulan terlalu dan ternampak, jadi words of kari kambing tu menarik hati. Husband aku berhenti. RCKK Avenue. Tapi tak adalah view sangat. Very express. Kenapa? Ni roti dia lembut lah. Bismillah. Approve guys, approve. Nak rasa kambing dia tu. Roti canai kari kambing ni memang killer sale dia kot, nama sedap. Kat mana? Dekat Bagan Terak, Selangor. Settle makan, kita sambung perjalanan ke Perak untuk menghadiri kenduri kahwin. Dan kita rehat kejap dekat kampung husband aku sebelum kita orang gerak pulang semula ke Shah Alam.